Okey guys, macam biasa aku pergi mancing lagi dengan anakku Adi Lekman. Ini dia tak balik ni guys. Dah balik. Aku bertengok lagi alam Ali balik. Apalah aku betulkan. Okey, lepas aku betulkan tu aku pun balik. Balik. Tetap balik dia. Dia pegang kamera. Balik dia jauh. Dan aku tunggu guys. Sementara menunggu tu dekat makan aku naik atas. Ni dekat pantai Rumuda Marang. Depan tu Pulau Kapas. Apa yang kau bele-bele ni ya? Abang botak, abang gundul. Meh tengok apa yang aku nak kabarkan ke dema mancing di pantai Rumuda guys. Pantai Rumuda. Pasang udang. Tunggu strike guys. Anda yakin strike? Ya, waktu 3-4 minit. 8 Jun hari Ahad. Air bergerak surut. Bergerak surut. Hari ni air menyorong besar. Jom, tunggu. Bacaan air pada petang ni, air bergerak surut dan bergerak pasang waktu malam. 1.4 meter air bergerak surut sampai 1.36 meter. Tarik 8 Jun guys. Masa ni Adi dah mantap buat balingan. Nampak dah semakin jauh dia baling. Sementara tu aku jeling-jeling lah rut aku ada ketukan ke tak. Sampai kesudah tak ada pun strike. Ikannya tak ada, ikannya ada. Ini aku buat penukaran umpan sebab mancing dekat pantai sini Dah balik dah tu. paling habis. Tak tahulah ikan apa makan. Aku guna umpan udang. Aku potong kepala, potong kopek sikit. Jadilah udang kopek. Udang kopek. Pahing. Jom, tunggu strike. Baik, mantap. Ikan ni lah. Aku Ikan pun polo main dah tanya dah. polo. Lalas dapat lah ikan polo. Dapat yang kecil aku buat umpan. Dapat yang besar aku bawa balik kat rumah lah. Sekejap ya. Dah mati dah. Tukar umpan. Ambil umpan terus. Aku pun pasangkan umpan udang dekat perut anak aku ni. Tiba-tiba kan angin datang kuat pun terbang payung aku ni guys. Wah. Ke Mujo tak jauh payung tu terbang. Aku pun bacak balik lah.
udang. Ni udang aku beli RM10. 15 ekor. Jadi nak ambil ke apa ambil? Kau ambil lah. Jadi buka hutan. Baik, kita dah tunggu strike.